Dah. Okey. Kau kenapa? Dia ni kan? Nak hias ruang tamu ni untuk majlis esok. Sejuk. Biar bedroom tu duduk rapat dengan Okay, malam ni proses memotong kambing. Ada 3 ekor kambing. Banyak lagi dalam ni. Tulang kambing, isi kambing, campur-campur. Dah ambil Isyak, Pak Isyak pakai pendek. Oh, sini dah habis. Nak Belakangnya Rohingya. Rohingya. Makin ada ni. Okay. Ada Tong. Ha? Celah ni. Ha? Bagi cerita masih Ha. Dah ya. Okay. Okay. Alhamdulillah, proses goreng ayam untuk masak merah. Ayam masak merah. Okey, insya-Allah. Dalam ni dah siap. Okey, dalam ni ialah bubur kacang. Ada 2 periuk. Bubur kacang, lepas tu ada juga tapai. Okey. Cukup. Yang ini belum didih. Okey, sekarang ni Zu dah masukkan nisan. Dah nanti hancur nisan ni Zu akan masukkan sedikit gula dan garam dan tambah santan dah. Okey, tunggu dia masak hingga nisan tu hancur. Ini Zu dah masukkan santan dan juga daun pandan. Lepas tu kena tunggu dia betul-betul sepati, barulah kita tutup apinya. Kena letak air banyak sikit. Nanti dia akan kembang lagi bila dah sejuk. Kalau pekat sangat tu kan tak sedap lah. Sampai tak boleh nak gerak-gerakkan senduk pekatnya tu kan. Okay, ayam masak merah dah siap dah. Okay.